Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ayah-ayah dan ibu-ibu. Apa maksud agama? Kita duk selalu sebut agama. Dah agama tu apa? Yang kita faham dengan agama. Agama ni the way of life. Nampak? Apa maksud the way of life? Cara hidup. Agama itu maknanya ialah cara hidup. Jadi bila hadis ni kata awaluddin ma'rifatullah, awal-awal kehidupan kamu ma'rifatullah. Awal-awal kamu dalam hidup kenal Allah dulu. Tetapi berapa ramai manusia hidup-hidup dia kenal dunia dulu, dia kenal duit dulu, dia kenal jawatan dulu, dia kenal pangkat dulu, maka Allah nombor 2, nombor 3, nombor 4 dia tak kenal. Bila tak kenal Tuhan, tu yang jadi celaru, tu yang jadi haru biru. Nah, cakap tak ikut berlandaskan Al-Quran dan hadis, cakap ikut kepala sendiri, ikut logik akal. Bahaya lah ni tuan-tuan. Hari ni zaman kita di Malaysia ni bukan perang bom, bukan perang kereta kebal, tetapi adalah perang akidah. Nah, sekarang ni dah ramai golongan sekularisme dan liberalisme. Tolong cek anak-anak kita yang balik daripada universiti. Mereka pupukkan dalam budak-budak ni, dalam pelajar-pelajar ni, sistem sekular, liberal. Apa maksud sekular liberal ni? Apa pun pakai akal. Logik akal semata-mata. Nampak? Sehingga kan ada seorang lagi pensyarah kata tidak ada azab kubur. Sebab dia kata saya cek dalam Quran tak ada sebut. Sungguh, memang dalam Quran tak ada cerita tentang azab kubur, tapi azab kubur cerita dalam hadis. Bila kita jawab macam tu, dia pula kata hadis tak boleh pakai. Apa pula tak boleh pakai? Dia kata sebab hadis ni orang sampai mulut ke mulut. Boleh jadi 1400 tahun dulu mesti ada orang yang tersilap sampai, maka tak boleh pakai hadis. Kita pun jenis bodoh-bodoh ikut juga. Betul juga. Betul juga, betul masuk neraka. Nampak? Sebab tu kita kena faham, tak boleh tinggal Quran dan hadis. Tapi betul juga ustaz, 1400 takkan tak tersilap. Allah jaga. Memang sungguh. Sebab yang menyampaikan hadis ke hadis ni, dari orang ke orang ni, orang yang sampai dan orang yang terima bukan orang-orang awam biasa. Alim ulama. Ulama ni Allah pelihara, Allah jaga. Nampak?